Ini bukan demokrasi. Bila kerajaan tak bagi permit dekat stadium, tak demokrasi lah ya? Yelah, tunjuk ke aku mana demokrasi dia. Tu yang pilihan raya 4-5 tahun sekali tu. Okey, sekarang ni korang tahu tak apa maksud demokrasi ni? Tahu tak? Maksud asas demokrasi ni ialah menentang kezaliman kerajaan melalui demonstrasi di jalan raya. Faham? Aku tak sangka lah. Kau ni memang bijak, Dairin. Kau ni kan layak jadi tokoh pemimpin tau. Pemimpin politik. Kau belajar kat universiti mana Kau ni memang pandai, Dairin. Kau memang pandai. Memang pandai. Pandai jadi bahalul. Kepala hanggu dia. Asas demokrasi melalui demonstrasi jalanan. Dia ni belajar dekat universiti pondok ke apa? Asas demokrasi ialah pemungutan suara majoriti dalam membuat keputusan, bukannya pemungutan suara di jalanan. Hello. Kau ingat pilihan raya tu betul-betul pilihan raya ke? Bagi akulah kan. Dia lebih kepada pilihan saya. Memang tak adil. Kenapa pula? Kau tengoklah. Sekarang ni berapa banyak penghuni hantu. Kau tengoklah. BN kalau dia nak menang satu-satu kawasan tu, mesti ada penghuni hantu. Itu pilihan saya lah tu. Saya yang pilih di mana saya nak menang. Habis tu, kenapa BN tak gunakan penghuni hantu masa diorang lawan dengan Anwar Ibrahim? Kenapa BN tak gunakan penghuni hantu masa pilihan raya di Kelantan? Betul. BN pun pernah kalah di Terengganu. Kalau betul, kenapa BN tak menang di Terengganu dulu? Kalau betul ada penghuni hantu, asal diorang tak guna je? Yang sekarang ni, Kedah, Penang, Selangor, itu semua negeri-negeri kaya. Yang sepatutnya BN boleh menang kalau ada pengundi hantu. Kenapa BN tak menang pula? Weh, tu lain lah. Kalau kerajaan betul-betul nak naik pembangkang, kerajaan akan gunakan segala sumber dan jentera untuk menewaskan Anwar Ibrahim masa pilihan raya kecil di Permatang Pau. Kerana Anwar Ibrahim adalah ancaman paling besar buat BN. Tapi Anwar Ibrahim telah menang majoriti yang banyak. Lagi satu, BN dah kempen bertahun-tahun di Kelantan, tapi masih tak dapat perintah Kelantan. Kalau betul ada penghuni hantu, kenapa BN tak gunakan aja dan suruh SPR manipulate keputusan pilihan raya? Kedah, Penang, Selangor pun sama. Kalau betul SPR tak adil, dah tentu BN tak ada rekod kalah. Tantah, pembangkang ni yang guna penghuni hantu tak? Ish, baby ni. Tak baik tuduh-tuduh kau tak ada bukti tau. Tapi gimana? Korang ni macam-macam lah. Tapi aku tetap percaya dengan demonstrasi jalanan. Itu je cara nak menegakkan demokrasi kan? So kalau lepas ni Pakatan menang, kau suka Dairin? Of course lah. Tapi, bila Pakatan dah menang, nanti Puak BN pula akan cari alasan untuk diorang buat demonstrasi juga. Betul tak, Erin? Kalau masa tu BN anjurkan demonstrasi jalanan menentang pemerintahan Pakatan, kau nak join? Winky, Umi, kalau bab-bab demo ni, memanglah aku suka. Jadi rebel, semua orang suka kan? Jadi rebel. Kan ada sikap admire. Betul. Aku sekarang ni pun ramai peminat kan? Kalau asyik-asyik nak buat demo lah ni tak supo mula. Bila nak habis? Kalau kerajaan ditumbangkan dengan cara keganasan, maka akhirnya cara keganasan jugalah yang akan tumbangkan dia. Itulah hukum karma. Kalau Pakatan Rakyat boleh buat demonstrasi jalanan dan berjaya tawan Putrajaya, nanti BN pula akan musuh. Diorang akan himpun kembali semua pihak-pihak diorang untuk rampas kembali kuasa. Sampai kiamat pun takkan selesai. Tengok dengan gerakan Aceh Merdeka yang memberontak berpuluh-puluh tahun untuk mencapai kemerdekaan. Tentera Indonesia sendiri hilang punca dan buntu sampailah tsunami melanda Aceh dan membinasakan seluruh tanah Aceh. Jurucakap gerakan Aceh Merdeka sendiri kata dah tak ada apa lagi yang nak diperjuangkan di negeri Aceh. Akhirnya gerakan Aceh Merdeka dibubarkan. Nak ke tsunami berlaku di Malaysia? Uish, na'udzubillah.
Tengok di Thailand pula. Parti Thaksin Shinawatra telah dirampas kuasanya oleh kumpulan baju kuning Abisit. Tapi, bila pilihan raya, majoriti rakyat Thailand mahukan Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri. Parti Abisit tumpas semula. Banyak lagi contoh-contoh lain. Abu Sayyaf di Mindanao, IRA di Ireland, gerila di Venezuela, buat pemisah BALS dan banyak lagi. Tanya je lebar Google, mesti diorang tahu. Demonstrasi jalanan bukan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, menimbulkan masalah. Erin, kau ni rebel kan? Memanglah. Aku kan suka menentang. Bila rebel, aku ramai peminat. Aku tabik lah dengan kau, Erin. Dah lah, jomlah udah makan. Erin, kau nak makan apa? Tak apa. Aku nak makan dengan tunang aku je lagi. Kalau aku makan sekarang, mesti dia merajuk. Alah, kata rebel takkan dengan tunang sendiri pun nak takut kan, baby? Erin, kalau dah kahwin nanti, kau jangan ikut kehendak suami je tau. Tapi, you tak macam tu kan, sayang? Tak, I sporting. Sayang you. Apa korang ni? Apa kena-mengena tunang dengan rebel pula ni?